untuk pemburuan pingat emas wilayah Persekutuan dan juga Perak yang akan dibarisi oleh Chong Ji-yu dan Venny Gobi. Wilayah Persekutuan akan diwakili oleh Leong Hui Ling dan juga Te Zing Ying. Dan kesilapan mereka di perlawanan peringkat 16. Ini 3 mata berturut-turut untuk 3-0. Kali ini tidak masuk. Satu smash. Percaya dia ambil. Satu pukulan drop. Lihat bagaimana corak serangannya agak agresif. Mata yang ke-6 seterusnya. Merupakan pemain yang berada di ranking ke-63. Cantik. Satu rally yang masih lagi berterusan. Masih lagi dalam permainan. Satu pukulan. Percaya dia ambil oleh Venny Gobi. Smash yang cuba dibalas. Satu chop. Dibiarkan bijak. Satu drop. Dan habiskan dengan pukulan smash. Body smash. Oh, kali body smash. Oh, ke set yang pertama. Kali ini positioning yang kurang baik ditunjukkan oleh Venny Gobi. Keluar. Baik. Dah. Ayo berikan tumpuan kembali ke tengah gelanggang. Satu drop. Cuba dilakukan. Tersekat. Tindakan yang cemerlang. Pukulan ke baseline ini. Servis dari Chong Ji-yu. Keluar pada ketika ini. Merupakan salah seorang beregu untuk negeri Perak. Kesilap. Itu untuk Perak kembali merapatkan kedudukan 15-16 kali ini untuk beregu wilayah persekutuan ini.
Ada ruang untuk mata ke-18 buat wilayah persekutuan. Tertekan pada ketika ini. Satu lagi serangan. Ini yang masih lagi berterusan pada ketika ini. Dibiarkan. Mata akhir buat wilayah persekutuan sebelum melangkah ke set yang kedua. Smash dilakukan pada ketika ini. Dan kesilapan sendiri dari Perak. Mata di set yang kedua. Kembali diteruskan. Tewas ke atas bergu dari wilayah ini. 2-0. Dan diberi Leong Wiling. Bahaya. Boleh bangkit untuk terus bermain pada ketika ini. Seringkali pukulan-pukulan mereka melepasi garisan ngelirukan Veni Gobi untuk negeri Perak. Satu backhand. Keluar pula. Tension yang terlalu tinggi. Bulu tangkis itu keluar dan rally yang masih lagi berterusan. Berjaya diambil oleh Chong Ji-yu. Satu lagi smash yang mungkin boleh menghasilkan mata wilayah persekutuan. Kali ini kesilap. Return yang baik dari Veni Gobi. Belum lagi. Berjaya diambil. Kesilapan yang akan menghukum salah satu pasukan. Masih lagi fokus. Dan mengatasi lawan mereka. 6-5. Bijak tindakan daripada mereka. Selagi berlangsung. Return yang kemas ditunjukkan oleh Veni Gobi. Satu smash pula serangan yang cuba dibalas. Kali masuk. Masih lagi diteruskan. Kesilapan dari Perak perlu memenangi set yang kedua ini untuk menghidupkan sisa perjuangan mereka di set yang ketiga. Smash yang dilakukan dibalas kembali oleh wilayah persekutuan. Baik, 9-8. Corak permainan agresif dari Perak untuk terus membalas pukulan. Juga dengan wilayah persekutuan. Hutan yang baik berjaya dilakukan. Positioning yang terus dibetulkan oleh bergu negeri Perak. Cuba mencari ruang
untuk meletakkan bulu tangkis. Dan kali ini gaya persekutuan mencari mata yang ke-11 untuk mengekori kedudukan. Jadi ambil angkatan dan terus memberikan mata yang selagi dalam permainan. Bulan yang memati 13-12. Bola tanggung ini. Keluar. Kali ini kesilat. Fokus yang kembali ditumpukan ke tengah gelanggang. Dibalas oleh Venigobi. Langsung pada ketika ini Tenzin Ying berusaha dengan cukup Gobi yang terus dengan backcourt. Smash bola yang berjaya ambil. Kali ini mereka berada di landasan yang tepat untuk menulis sejarah dalam acara Sukma. Namun begitu perlu dihabiskan permainan ini. Servis untuk Perak. Baik daripada Veni. Drop berjaya diambil. Lihat untuk set yang kedua. Satu drop. Zinyi dibiarkan. Sorakan penyokong-penyokong di Setia City Convention Center. Ianya bukan satu tugas yang mudah. Servis untuk wilayah persekutuan. Silapan dari Chong Ji-yu. Kali ini taring untuk terus disudahkan dengan mata penyamaan. 19 sama. Cukup sengit kesilapan. Defensive mode yang cukup tinggi dipamerkan oleh beregu wilayah. Debaran untuk penonton-penonton yang sedang menyaksikan. Serangan pula yang dilakukan. Cantik. Apakah mereka boleh menghabiskan set kedua ini dengan kemenangan? Satu smash untuk mengikat perlawanan ke rubber game. 1-0. Bukanlah permulaan yang diinginkan oleh wilayah persekutuan. Baik dari Veni. Tidak mereka. 5-0. 6-0. Geleng kepala jurulatih mereka. Satu smash. Serangan bertali arus
Attacking mood yang terus. Gobi, satu drop. Yang menggembirakan wilayah persekutuan. Namun perlu dihadapi pada ketika ini. Tidak Dua 8. Ianya selagi berhati-hati. Offensive mode untuk kedua-dua pasukan sebelum serangan yang cuba dihidupkannya. Servis untuk Chong Ji-yu dan Veni Gobi. Baik. Pukulan drop di hadapan jaring. Terjatuh. Bahaya. Satu drop yang berjaya diambil. Sekali lagi drop yang dipilih oleh pemain wilayah. Untuk wilayah cuba memburu kebangkitan. Namun cuba untuk menjimatkan tenaga dari wilayah persekutuan. Tidak mau memburu serangan, melakukan serangan yang mungkin boleh memakan tenaga-tenaga mereka. Dan kali ini untuk pasangan wilayah ini, S6 servis untuk Veni Gobi. Kali ini kesilapan sukar 10 mata yang dipisahkan. Kali ini keluar kejuaraan. Kesilapan untuk satu lagi kesilapan. Belum lagi. Belum lagi. Masih lagi dalam permainan. Cantik. Peluang. Kepahitan dalam Sukma edisi